Cuaca mendung tapi tidak ada hujan di Dita. Cuaca baik untuk perlumbaan. Dan 4 lampu merah dinyalakan. Mereka dilepaskan sekarang dengan Azrai dan Helmi menuju ke selekoh yang pertama. Nampak Azrai yang Helmi Azman yang berada di hadapan sekarang ini. Di belakangnya sampai terus di selekoh. Azrai yang masuk bersama dengan Kasma. Adam yang mengikuti di kedudukan tempat yang keempat, keluar dari dua selekoh. Yang pertama dengan Helmi Azman yang mendahului perlumbaan sekarang, diikuti dengan Kasma Daniel dan Azrul Hakim Anwar di tempat yang ketiga. Mulai yang baik dari Kasma Daniel, dia akan mencuba di selekoh keempat, tapi Helmi lagi lambat di dalam breaking zone. Dia get gol untuk Adam Noordin. Adam Noordin dengan kesilapan di bahagian exit selekoh keempat. Hasil sekarang ni chasing dari position yang ketiga. Nampak Kasma bermula dengan garang pada kali ini. Semalam dia tersekat di belakang Helmi dan menyebabkan Azrul dapat lari jauh depan. Tapi kali ini dia awal telah berada di depan, tidak mahu untuk membiarkan dua pelumbang Honda ini menghalangnya untuk berada di hadapan. Dan sekarang kita boleh nampak juga Adam mengikuti di belakang di tempat yang keempat. Sekarang ini baik untuk Adam Noordin dengan Hafiz yang berada di tempat yang kelima di belakang Adam Noordin. Pagi tadi Adam dan juga Hafiz mencatat masa yang baik sewaktu sesi warm up, dan mana semalam Hafiz dapat untuk menamatkan perlumbaan. So, jadi hari ini kita harapkan bagaimana Hafiz dapat memberikan cabaran kepada pelumba di depan. Tapi tiga pelumba utama yang kita saksikan sekarang ini masih Kasma cuba untuk melepasi Helmi Azman, mempertahankan kedudukannya di tempat yang pertama. 8 mata misalkan Kasma yang tengah memintaskan sekarang dengan cantik untuk berada di hadapan menuju ke selekoh 14, tapi kembali Helmi merampas selepas keluar di selekoh 14. Ya, Kasma cuba untuk melakukan block pass di selekoh 14, tapi Helmi lagi bijak untuk ambil ruang di dalam. Hafiz Syarin sekarang ini yang mencuba untuk mengikut grup di depan. Semalam di race pertama, Hafiz ada technical issue dengan jentera dia, so ruang kedua untuk Hafiz Syarin. Kasma hampir-hampir terlanggar Azrai di bahagian dalam, tapi well calculated move dari Kasma Daniel untuk dapatkan slipstream di belakang Helmi Azman. Dan Kasma akan cuba di selekoh pertama. Kasma in the late breaking zone, dia berjaya untuk naik ke tempat pertama. Kasma berada di hadapan sekarang ini, mendahului perlumbaan wakal yang pertama. Masuk ke lap yang kedua, 10 pusingan untuk perlumbaan ini. Dan Kasma yang mendahului sekarang ini berada. Kasma dengan 25 mata. Beza Kasma dengan Azrul ada 8 mata. Sekarang ini dia 25. Dan Azrul pada kedudukan 16 mata. Sekarang ini kelebihan kepada Kasma. Azrul perlu naik tempat yang kedua setidak-tidaknya. Kasma adalah kalau berdasarkan sekarang ini Kasma juara dengan satu kelebihan mata. 171, 170 sekarang. Azrul perlu naik tempat yang kedua saja untuk dia dapat mengatasi Kasma. Kalau kita lihatkan pada kedudukan terkini sekarang, tapi dengan Kasma dia perlu menang, itu yang pasti je. Dan Azrul akan cuba untuk naik ke tempat yang kedua untuk meminta Helmi Azman. Oh, ini interesting situation untuk championship sekarang ni. Helmi Azman yang naik ke tempat pertama. Kasma akan cuba untuk malas di selekoh ke-9, tapi tidak cukup dekat. Hafiz Syarin makin hampir di belakang Adam Noordin. So, apa ni, Hafiz dah dapat rentak dengan Ducati V4S yang baru sekarang ni. Hafiz yang menggunakan jentera baru untuk perlumbaan ini sebagai pada persediaannya. Tapi dan semalam dia nampak agak tidak dapat untuk berikan cabaran dan dia tidak menamatkan perlumbaan semalam. Tapi kali ini dia dapat melepasi Adam Noordin sekarang. Hafiz naik tempat yang keempat. Jadi kita ada 5 pelumba yang bersaing sekarang ini. Hafiz naik tempat yang keempat di depan Adam Noordin. Di hadapannya Helmi Azman, Kasma dan juga Azrul Hakim Anwar. Lebih kepada Azrul dan juga Kasma kedudukan sekarang ini. Memihak kepada Azrul kerana 20 mata untuk Kasma, 16 mata untuk Azrul, 8 mata misalkan mereka. Pada perbezaan 4 mata adalah menjadikan Azrul di depan, tapi kedudukan berubah sekali dengan Kasma yang berada di hadapan. Kasma di depan dengan Helmi Azman cuba untuk merampas kembali kedudukan daripada Kasma. Masuk di selekoh yang pertama. Hafiz Syarin baru melakukan masih yang terpantas. Helmi Azman wide, dan Kasma ambil peluang untuk masuk ke bahagian dalam. Hafiz Syarin baru melakukan masih yang terpantas di dekat litas sekarang ni, 206.943. Hafiz Syarin seorang pelumba yang melakukan masih 206. Dan the battle sekali untuk victory, 5-way battle.
nampak macam Hafiz ada masalah dengan jentera dia. Nampak angkat tangan tadi. Tapi sekarang Adam melepasi Hafiz. Hafiz baru saja melakukan masa yang terpantas 2 minit 06+943 saat. Tapi di battle di hadapan yang lebih menarik kerana perebutan kejuaraan di antara dua pelumba. Sekarang ini Kasma kembali berada di hadapan. Kembali Kasma pada kedudukan kejuara. Sekarang ini dengan kita lihat sama ada Hafiz dapat untuk kembali mengejar Adam Nordin yang kekal di tempat yang keempat. Tapi apapun ke-5 pelumba ini agak rapat kedudukan mereka. Wah, ada masalah kepada Adam. Rantai yang tercabut untuk Adam. Nampaknya macam sprocket juga yang terkeluar. I've never seen benda macam tu berlaku dekat perlumbaan Superbike. So that's a very strange situation untuk pasukan AMI Suzuki dengan Adam Nordin. Wah, frustration untuk Adam. Bahagian kiri kita boleh nampak dah tercabut. So kita boleh nampak Adam cuba untuk masuk into the next gear. And bila dia shift gear, nampaknya macam sprocket di belakang, di bahagian belakang yang tercabut. Ataupun just completely broke. Kita nampak rantai Adam juga yang ada dekat sana. Nampaknya memang Hafiz macam ada isu dengan electronics. Every time dia nak tukar gear, macam dia ada struggle sedikit. Sayang sekali bagi Adam Nordin kerana dia berhubungan baik pada hujung minggu ini. Kita nak lihat Adam bersaing dengan pelumba ini. Nak lihat Hafiz juga bersaing dengan pelumba di hadapan. Buat masa di 3 pelumba andalan negara yang paling depan. Kasma dengan Helmi dengan Azroy pada kedudukan ini. Kasma adalah juara untuk musim ini. Kelebihan 1 mata sahaja. Azroy mengikori saja Helmi sekarang. Saya tahu ada 7 lap lagi. Agak panjang untuk perlumbaan ini. Ada di belakang tinggalan sedikit adalah Hafiz Syarin. Hafiz yang melakukan catatan masa terpantas di Lita dalam persidangan tadi. Tapi nampak dia ketinggalan sekarang ni di belakang 3 pelumba di hadapan. Padahal Kasma bukan juara untuk Kasma sekarang. Azroy perlu sesuatu jika cuaca berubah. Kadang-kadang sekarang ni mendung di bicara antara bangsa Sepang Petronas ini. Dan keadaan di bicara ini yang hujan turun bila masa sahaja. Dan masa ini masih lagi Azroy mempertahankan kedudukannya di tempat yang ketiga. Dia mengikori saja Helmi Azman. Kerana dia naik tempat kedua sudah cukup untuk dia bergelar juara bagi musim ini. Kasma perlukan kemenangan dan mengharap Azroy berada kedudukan tempat yang ketiga. Kita tengok style pergerakan Hafiz Syarin dengan TV4S ni. Nampaknya macam ada maybe masalah dengan trash control. Kerana nampak macam Hafiz dengan struggle dekat bahagian exit. Benda itu berlaku pada lap kedua dalam peluang ini tadi. Yep. Hafiz nampaknya semakin agak perlahan di belakang 298 Kamarul Izzat Hisa, pendahulu dalam 1000B. Dia berada di tempat yang ke-10 keseluruhan, tempat yang pertama. Kemudian Tengku Irfan Afandi tempat yang ke-12, tempat yang kedua. Dan Prabaharan Nair ada tempat yang ketiga dalam 1000B ini. Tapi dia hampir di belakang dan Omar Azri Syari yang memberikan tekanan untuk mengejar kedudukan di hadapan. Naik tempat yang ketiga di hadapan Prabaharan Nair. Paling di depan sekarang Hafiz masih lagi dalam perlumbaan, tapi ada gap sedikit ketinggalan di dalam 3 pelumba ini. Walaupun kita nampak dia melakukan masa terpantas di sektor yang keempat oleh Hafiz. Mungkin dah selesai dapat dia masalah yang dihadapinya tadi, tapi sekarang di hadapan 3 pelumba masih lagi kedudukan Kasma, Helmi dan Azroy. Dan mungkinkah Hafiz dapat rapat dengan 3 pelumba di hadapan, kerana kita tahu dia boleh lakukan catatan yang pantas dilakukannya pada lap yang kedua tadi. Masa ini kedudukan kekal pada 1, 2 dan 3 begini dengan 6 sekali lagi akan ditamatkan. Kita lihat pada sektor pertama, Hafiz yang terpantas dalam sektor pertama untuk lap yang sekarang ini. So maybe isu yang Hafiz ada, dia berjaya untuk adaptasi dan sekarang ini dia akan cuba untuk kejar balik. So don't discount Hafiz yet. Hafiz masih ada peluang untuk kejar untuk podium spots and mungkin untuk kemenangan. And Hafiz boleh jadi satu faktor dalam championship battle antara Azroy dengan Kasma. Betul. Kerana Hafiz melakukan masa yang terpantas pribadi di sektor yang kedua. Semakin laju dia sekarang. Kita boleh nampak semakin hampir dengan Azroy sekarang ini. Kalau kita nak katakan kerana ada 2 pelumba Honda Racing Malaysia
yang berada. Yang ini membolehkan mereka boleh untuk mengawal keputusan perlumbaan ini kerana Kasma di depan dan ada 2 pelumba pasukan. Jadi mereka boleh untuk mengawal keputusan perlumbaan. Maksudnya mereka boleh merangka bekerjasama untuk menewaskan Kasma. Tetapi di belakang ada Hafiz Syarin yang boleh sampai ke depan dan ada satu lagi elemen yang perlu dipikirkan oleh Kasma dan juga oleh Azroy. Kerana Hafiz semakin hampir dengan 3 pelumba di hadapan. Kita ada selepas ni 5 lap lagi untuk ditamatkan. Dengan Hafiz lakukan masa terpantai di sektor yang ketiga. Dia semakin laju sekarang ini. Menghampiri 3 pelumba di hadapan. Makin laju sektor yang ketiga. Sektor yang keempat ini juga kita lihat bagaimana sampai dia dapat merapatkan dirinya dengan Azroy Hakim Anwar tempat yang ketiga. Dengan jentera Ducati V4S ini adalah very impressive ride daripada Hafiz Syarin. Ini bukan V4i lagi pun, so this is very strong dari Hafiz Syarin Abdullah dalam development phase dengan Ducati V4S. Helmi Azman sekarang ni dia akan cuba untuk maintain belakang Kasma. Maybe Helmi dengan Azman nak cuba pada lap yang terakhir. Tapi Hafiz pun dah sampai belakang Azroy. Sampai belakang Azroy sekarang. Oh, Hafiz melakukan masa 2:06.106. Masa yang jauh lagi laju daripada pelumba di depan dia. 2:06.106 berbanding dengan 2:06.9. 2:06.8 oleh Helmi, 2:06.8 oleh Kasma. Azroy lakukan 2:06.9 tapi Hafiz lakukan 2:06.106. Yang impresifnya dalam perlumbaan MXGP ke-1000 yang kita saksikan 4 pelumba andalan di kawasan Malaysia, di Asia. Dan kita ada seorang pelumba bekas pelumba MotoGP yang ada dalam 4 pelumba di atas ini. Hafiz Syarin berada di peringkat tempat yang ke-4 sekarang dan mengejar 3 pelumba di hadapan. Tadi dia telah pun hampir, ada ketinggalan sedikit kerana kita boleh nampak dia kehilangan catatan masa sekali lagi dan Azroy mungkin kata telah sampai masanya untuk dia melepasi Helmi Azman untuk mengejar sekarang ini Kasma yang masih lagi kekal tempat yang pertama. Helmi mencuba untuk melepasi tapi Kasma pertahankan kedudukannya di hadapan di tempat yang pertama. Apa pun dilakukan oleh Azroy adalah untuk naik tempat yang kedua untuk gelaran juara. Very strange situation untuk Hafiz. Setiap kali dia hampir sampai dekat kelompok di depan ni, nampaknya macam dia ada isu dengan motor. Tapi bila dia dapat gap, dia dapat untuk kejar balik. So very strange situation untuk Hafiz Syarin sekarang ni. Kita faham sekarang ni memang development phase untuk Hafiz dengan pasukan sekarang ni. So kita nampak kembali ada gap antara Hafiz dengan 3 pelumba depan. Tadi kita nampak Hafiz berada betul-betul di belakang Azroy kerana kelajuan dia memang kalau dilakukan 2:06.106 yang dilakukannya berbanding 2:06.8 yang dilakukan. Helmi masuk untuk meminta sekarang ini. Helmi yang berjaya melepasi sekarang ini. Azroy akan cuba untuk melepasi sudah 2 pelumba berselamat. Helmi dan dia Kasma Daniel menuju ke rekor yang pertama dengan 2:06.8 lakukan oleh Hafiz tadi berbanding 2:06.1 yang lakukan cubaan daripada Kasma daripada Azroy. Dapat ditutup dengan baik oleh Hafiz oleh Kasma sekarang ini. Sebab di belakang itu yang kita lihat di sebelah kanan itu adalah Kamarul Izzat Isa pendahulu untuk kumpulan B. Azli dah naik tempat yang kedua sekarang ini di hadapan Teguh Irfan Afendi. Kedudukan mereka 1, 2 dan 3 dalam perlumbaan kedudukan mereka 11, 12 dan 13. Dalam perebutan untuk dalam kumpulan B. Dalam kumpulan A kita boleh nampak 3 pelumba ini sekarang. Kasma di tempat yang kedua, 20 mata untuk Kasma, 16 mata untuk Azroy. Jadi kedudukan ini memihak kepada Azroy. Azroy hanya cuba perlu mentakkan kedudukan tapi mengharapkan Helmi akan dapat memenangi perlumbaan ini. Sementara yang boleh menjadi penentu juga kepada kejuaraan yang berada di tempat yang keempat sekarang. Jika dia dapat mengejar 3 pelumba di hadapan. Saya sekarang ini misi dia adalah untuk kejar balik kena ke tempat pertama sebab misi untuk Kasma perlumbaan kali ini adalah untuk menang. Itu je cara untuk dia menang kejuaraan kali ini. Dan mengharapkan Azroy berada di tempat yang ketiga atau keempat atau di bawah lagi, itu yang dia akan harapkan. Tapi sekarang ini Helmi yang mengawal perlumbaan sekarang di tempat yang pertama. Pada kedudukan sekarang ini kejuaraan adalah milik Azroy Hakim Anwar. Azroy akan cuba masuk bahagian dalam di sektor 13. Dia berjaya melepasi Kasma masuk ke sektor 14. Hafiz kita pun sampai di belakang Kasma sekarang ini. Azroy pada tempat yang kedua menuju ke sektor 15. Helmi, Azroy dan Kasma 1, 2 dan 3. 4 adalah Hafiz. Hafiz telah pun kembali sampai kepada kelompok di hadapan ini.
interesting situation. Setiap kali Hafiz sampai di belakang pelumba di depan, dia akan mengelak daripada slipstream. So maybe isu untuk Hafiz adalah air reading daripada dia punya sensor. So that's why Hafiz cuba untuk get out of the slipstream. So very curious situation untuk Hafiz. So challenge untuk Hafiz kali ni untuk cara overtake. Kalau dia dapat peluang untuk buat satu overtaking maneuver, macam mana dia nak cari ruang yang free space untuk dia. Hafiz telah pun sampai di belakang Kasma sekarang 2:07.138 yang dilakukan tadi berbanding dengan yang lain pelumba. Dia di belakang Azroy. Azroy lakukan masa 2:07.06. Oh, Azroy terpantas di sektor yang pertama. Azroy berada di hadapan sekarang ini. Azroy melalui perlumbaan, dia terpantas sektor pertama. Azroy mulai cuba untuk melarikan diri sekarang. Pada kedudukan terkini, Azroy berada di hadapan. Beza mata sekarang ni untuk Azroy dengan Kasma. 17 mata kalau memantau dengan position sekarang ni. So, Kasma. Dia strategi untuk pasukan Honda menamatkan perlumbaan 1 dan 2 dengan Helmi dan Azroy. Azroy dan Helmi maksud saya 1 dan 2. Kasma tempat ketiga. Kembali ada jarak di antara Kasma dengan Hafiz. Tadi Hafiz rapat di belakang Kasma. Sekarang ini nampak kembali ada jarak antara dia dengan 3 pelumba di hadapan. Kita sekarang ini di 3 lap yang terakhir untuk perlumbaan. Dan berapa? Selekor 6, 7, 8, 9 tempat di mana pelumba akan minta. Jangan lupa selekor 13 tadi di mana Azroy lakukan. Sekarang ini Azroy berada di depan, Helmi pada tempat kedua. Ini kedudukan yang memihak kepada Azroy sekarang. Hafiz kembali ketinggalan jauh di belakang. Walaupun catatan terpantas dalam perlumbaan ini masih jadi milik Hafiz Syarin, tapi sekarang dia ada gap antara Hafiz dengan Kasma. Turn 15. Ya, saya rasa memang it's a O2 issue ataupun air sensor issue untuk Hafiz. Setiap kali dia ada dekat belakang motor Kasma ataupun Azroy pada lap sebelum ini. Kita lihat catatan masa tadi 2:08.145, termasuknya memang perlahan catatan masa dilakukan oleh Hafiz berbanding dengan pelumba di depan, kerana Azroy dan Kasma lakukan 2:06.211 oleh Azroy, 2:06.802 oleh Kasma. Kasma masih lagi belum putus asa mencuba dengan Azroy. Sekarang ini berada di hadapan di tempat yang pertama. 2 pusingan lagi akan ditamatkan dengan Azroy yang ada kelebihan sekarang ini, kerana dia bersama dengan Helmi Azman dan mulai ketinggalan sedikit Kasma di tempat yang ketiga. Ya, nampaknya the struggle begin untuk Kasman Daniel kerana dia push dari awal tadi. Helmi sekarang ni akan cuba untuk attack pada pusingan penultimate lap. Sektor pertama yang terpantas daripada Helmi Azman 26.161. Sekarang baru nampak ada back marker, so itu boleh jadi lagi satu faktor dalam battle ini. Faktor yang boleh menentukan adalah Hafiz Syarin jika dia dapat sampai ke kelompok hadapan ini. Memang menarik untuk kita lihat, tapi nampaknya Hafiz agak perlahan pula dalam lap tadi, dan sekarang dia terus ketinggalan di belakang 3 pelumba hadapan ini dengan Azroy meneruskan untuk mendahului. Ada back marker pelumba-pelumba, hati-hati sedikit back marker yang perlu untuk keluar daripada racing line. Laluan kepada 3 pelumba di hadapan, dan sekarang ini Kasma ketinggalan sudah di belakang 2 pelumba pasukan Honda Racing Malaysia, Azroy Hakim Anwar dan Muhammad Helmi Azman, menuju ke turn 14, telekor 14 untuk ke lap yang terakhir bagi mereka sekarang. Azroy berada di hadapan di tempat yang pertama, Helmi Azman di tempat yang kedua, Kasma Daniel di tempat yang ketiga. 4 Hafiz Syarin yang tidak dapat meneruskan kemarahannya. 2:11 masa dilakukan oleh Hafiz tadi. Tapi nampak ada satu mungkin yang tidak kena dengan Hafiz kerana tadi dia agak laju dapat mengikuti pelumba di hadapan. Sekarang nampak masuk ke final lap. Lap yang terakhir dengan kedudukan sekarang ini 2 pelumba Honda di depan, Azroy Hakim Anwar dan Helmi Azman. Sementara Hafiz lakukan 2:11.846 tadi. Tidak dapat untuk mengejar pace yang ada pada 3 pelumba di hadapan, terutama 2 pelumba ini, Azroy Hakim Anwar dan Muhammad Helmi Azman. Momentum Kasma dikacau pada second last lap tadi. Kita nampak
ada satu bike marker yang masuk dalam racing line. So difficult situation untuk Kasma. Saya rasa maybe mungkin ada peluang untuk Kasma tadi if that didn't happen. So sekarang ni kita akan ada battle antara Helmi dengan Azroy. Helmi suka ambil peluang dah di dekat pada stage ke-9. So that will be the opportunity untuk Helmi Azman sekarang ini. Yalah, Osama Maria yang berada tepat yang ke-5. Jauh di belakang Hafiz Syarin di ketinggalan 43.104 saat di belakang Hafiz Syarin. 46 saat di belakang Azra Hakim Anwar. Pendahulu perlumbaan ini jauh ditinggalkan untuk pelumba tempat yang ke-5. Fahmi Abdul Wahab tempat yang ke-6 baru sampai tadi. Kembali di depan. Ini dua pelumba ini agak tenang sedikit kerana jauh dah Kasma berada di belakang. Yang terpulang pada Azra dan Helmi sekarang ini untuk menentukan kejuaraan bagi musim 2025. Battle antara Azra dan Helmi Azman. Dan Honda Racing Malaysia bersedia untuk merayakan juara bagi musim 2025. Azra Hakim Anwar dan Helmi Azman sekarang menuju ke tanah 15. Skor 15. Azra yang berada di hadapan sekarang ini. Sama ada Helmi akan cuba untuk masuk atau tidak untuk ke turn 15, tapi rasanya dia akan berada di belakang Azra Hakim Anwar untuk menamatkan perlombaan. Itu akan sampai ke sana penamat setelah pusingan untuk MSBK 1000 2025. Azra Hakim Anwar tempat yang pertama dengan Muhammad Helmi Azman di tempat yang kedua. Kasma Arena tempat yang ketiga, Hafiz Syarin di tempat yang keempat. Hafiz Syarin kita lihat catatan masa 2:06.771 pada lap terakhir. Maksudnya dia kembali mendapat rentak di lap yang terakhir. Mungkin 2-3 lap sebelum tu yang dia tidak dapat untuk kekalkan kelajuannya. Dia hilang masa di situ. Saya rasa memang it's either temperature issue ataupun O2 sensor issue untuk Hafiz, sebab setiap kali dia rapat dengan motor di depan, apa dia macam because of the air reading dia ada kacau sedikit dengan dia punya electronic setting. So that's why Hafiz selalu akan keluar dari slipstream untuk dapatkan angin. Tapi every time dia akan rapat balik dalam braking, dia susah untuk exit. So strange weekend untuk Hafiz Syarin, tapi kita nampak pace dia dengan Ducati V4S yang baru untuk 2025. Ini adalah Kamarul Izzat Ishak untuk juaraan bagi MSBK 1000B yang mereka ketinggalan agak jauh di belakang pendahulu tadi. Nah, sekarang ini bagi Kamarul Izzat Ishak. Dia berada di dalam lurus menuju ke turn 15 sekarang. Belakang adalah 114 Muhammad Azli Syahari. Perutan antara dua pelumba. 1-2 Izzat Ishak, Azli Syahari tempat yang kedua dengan Teguh Irfan Afandi di tempat yang ketiga. Itu kedudukan checker flag untuk Izzat Ishak. Dengan Muhammad Azli Syahari di tempat yang kedua. Tempat yang ketiga dalam kumpulan B. Kita tengah tunggu sekarang untuk sampai. Yap, itu dia. Teguh Irfan Afandi di tempat yang ketiga.